Okey, apa ya, Cik Syah macam mana dengan perjalanan hari ni ke studio kita pada hari ni? Okey, saya alhamdulillah berjalan lancar, dan juga, cuaca hari ni pun agak baik. Okey, macam mana Cik Syah setiap hari sibuk kah? Oh, sibuk jugalah, dengan, penghantaran, minyak ke outlet-outlet, banyak ke outlet yang, Encik Syah hantar? Bergantung jugalah pada order kan. Tapi dalam masa seminggu ni, biasanya dalam, 10 ke 11 tempat lah. Okey Encik Syah, boleh cerita sikit tak Encik Syah? Okey, latar belakang Encik Syah. Nama saya Syahrul Nizam. Syahrul Nizam. Syahrul Nizam bin Ali. Syahrul Nizam bin Ali. Okey. Okey, apa ni, taraf pendidikan je. Saya taraf pendidikan biasa je, kan. Apa, taraf apa, SPM je. Okey. Apa ni, dengar lagu apa daripada Jadi Dores okey, Cik Syah pun dengar ni daripada Razman Rizwan Channel ya. Okey, saya selalu juga mendengar siaran ni di dalam lori. Okey, jadi penghibur kami lah. Semua pemandu-pemandu lori dengar Razman Rizwan Channel. Okey. Selalu dengar ni saya selalu dengar belah petang lah. Santai je. Banyak lagu-lagu best dia, mengimbaukan kembali zaman 80-an 90-an. Mesti ramai yang suka DJ Razman Rizwan ke udara. Okey, dia selalu juga bersama dengan siaran-siaran radio lain, bersama dengan Johor FM, Klasik FM, KL FM dan Melaka FM. Diorang selalu kata bersama dalam Facebook lah. Okey, diorang bertukar-tukar pandangan dan cadangan kan, untuk menambah baik mutu siaran radio. Dia Encik Syah pun mengikuti juga saya. Biasalah kami pemandu ni radio ni antara sebahagian daripada rakan kami lah. Okey Encik Syah dah berapa lama berkecimpung dalam dunia driver untuk lori tanker ni? Saya sudah 10 tahun lah. Okey, bawa lori tanker ni. Apa ni, dia lesen apa tu? Lesen E ke biasa? Lesen E lesen E. Ada yang ambil bersendi, macam ni saya ambil bersendi, tapi saya tak bawa lori yang bersendi. Saya bawa lori tanker pendek je kan. Ni macam mana Cik Syah, ordernya macam mana? Dia melalui pejabat lah kan, diorang order kan. Lepas tu cara pembayaran dia macam mana Cik Syah? Cara pembayaran dia pembayaran dia melalui online, tetapi diorang kena sediakan draft check yang tunai lah kan. Kalau check tu tak release, kami takkan boleh turunkan minyak. Itu syarat dia. Kalau sebabnya itu memang tanggungjawab kami lah, untuk memastikan sebelum kita turun minyak, diorang kena release dulu payment. Macam tu ya. Ni kalau macam satu tanker ni berapakah nilai? Dulu kalau macam zaman tahun 90-an dulu, tahun 2000 lah, 90-an tu lama sangat dia tak? Tahun 2000 dulu dalam 90,000 untuk lori tanker kecil ni. Kalau macam lori tanker yang panjang dalam 180 macam tu lah. Cash cash. Kalau macam sekarang ni, kalau mengikut harga semasa dia, lebih-lebih lah kan. Macam mana macam saya nak buat buka petrol, kedai petrol ni kan, kedai mesra kan. Dulu modal dia, dalam modal berbayar dia 250,000 je. Modal berbayar kan.
hanya dapat cari tempat, awak ada tempat, diorang akan bangunkan lah. Dulu kalau 250,000 modal tu, modal berbayar tu dapat dah 4 pam. Tapi macam sekarang ni mungkin dalam 1 juta lebih lah kan. Sebab kedai pun mesra pun lebih kurang bermodal 500,000. Mungkin dalam 1 juta tu untuk mungkin dalam 6 pam atau 8 pam dia bagi. Termasuk dengan untuk tangki simpanan bawah tanah kan. Tanah tu milik kita lah, dibangunkan je lah. Macam tu punya. Tapi ada agreement ke macam agreement dia diorang perjanjian ni selama mungkin dalam saya ingat saya lah dalam 5 tahun dengan Petronas. Diorang ada perjanjian lah. Maksudnya segala gaji masuk pekerja semua di bawah Petronas. Lepas tu yang selepas ni betul dia orang akan nilai balik lah kita punya performance kan. Lepas tu kalau dia tengok kita berkeupayaan boleh handle perniagaan ini dengan membawa keuntungan kepada syarikat, kita menjadi sebagai bahagian daripada rakan niaga mereka lah. Dan dia akan bagi ada sikit komisen daripada kita lah tentang minyak kan, berapa persen komisen, dan keuntungan kedai 100% bawah kita lah. Sebenarnya ni 5 tahun ni kedai tu di bawah kelola oleh pihak Petronas ni. Termasuk pengambilan semua di bawah Petronas. Okey, Encik Syah berkemahiran tentang saya bolehlah saya memandu kan, walaupun memandu kena tahulah sedikit tentang perniagaan yang dijalankan. Bila orang bertanya tu kita bolehlah bagi sedikit info kan. Tapi memastikan info daripada bawah ke atas tu adalah sama lah. Tak adalah kata kebincangan bawah lain, atas lain, tengah lain, atas pun lain kan. Tak adalah. Dia semua pastikan info maklumat dari atas sampai ke bawah semua sama. Situlah cara kami bekerja. Apa lagi yang Encik Syah kita berehat sebentar dengar pesanan penaja. Okey, kita dengar daripada lagu ni Alina Hassan, Gelombang. Okey saya. Antara sebahagian daripada lagu kegemaran saya juga ni. Daripada Razman Rizwan Channel ke? Ya. Segmen santai je. Cantik dari mata, turun ke hati. Bersama DJ anda, Razman Rizwan. Okey. Cik Syah, kita kembali dalam persiaran. Okey. Cik Syah, macam mana sudah masa 10 tahun ni, apakah cabaran dan cabaran dia bagailah faktor keselamatan kan, buat masa sekarang ni, disiplin lah. Cabaran yang kita bawa lori tanker ni disiplin. Kita kena disiplin yang tinggi untuk bawa lori tanker ni. Kita bawa benda yang bernilai yang tinggi orang kata kalau berlaku apa-apa insiden dengan kita antara orang yang
pertama harus bertanggungjawab, kan. Semua yang kita bawa ni benda yang paling bernilai, itu minyak kan. Pastikan sampai ke outlet yang ditetapkan. Okey. Jadi bawa pun tak boleh laju kan, ya. Bukan kita bawa Formula One ataupun kereta perlu cepat-cepat. Ya, maksudnya kalau bawa lori ni bawa dalam 80-90 je, tak boleh lebih daripada tu lah. Oh, gitu jika berlaku apa-apa insiden macam mana Cik Syah? Kita kena maklumkan kepada ibu pejabat bersegera, dan diorang akan ambil tim yang akan respon lah jika berlaku apa-apa kerosakan ataupun kebakaran ke apa ke. Diorang akan buat clearance lah untuk tempat tu. Oh, gitu Cik Syah, saya baru tahu maksudnya susah jugalah kalau dalam kerja macam ni. Itulah, kita nampak mudah kan. Nampak orang kata ni gaji memanglah gaji lumayan. Bawa lori tanker ni gaji dia lebih kurang kalau pegawai kerajaan grade 48 kan. 48 cik. 48. Ingat apa? Driver ingat gaji murah. Apa? Siapa kata gaji driver murah? Bawa lori tanker gaji boleh cecah lebih kurang 7 ke 8 ribu. Boleh sampai 10 ribu. Bawa lori. Tapi apa ni kata apa? Tapi tanggung risiko lah. Kan? Kadang-kadang kita hidup dalam lori kan. Kerja trip itulah perjalanan hidup kita lah. Itu life kita di dalam lori itu dululah kan. Tapi sekarang ni tak tahulah apa ni kegawatan ni. Dia kadang-kadang nak dapat job nak dapat trip banyak pun tak nak dapat kan. Jadi kadang-kadang sekarang ni driver lori pun dah banyak gantung kunci kan. Serah kunci lah, tak nak bawa tak risiko kan. Begitu Cik Syah. Saya begitu ni lah prihatin terhadap kalangan pemandu ni kan. Itulah dia, orang tak nampak kita punya susah senang kan memandu. Kadang-kadang tinggal keluarga kan. Kita nak memastikan pelanggan-pelanggan kita kena dilayani dan lambat sikit komplain kan. Itu ada resam lah kan. Mana-mana tempat pun ada je ada je masalah kan. Harap bersabarlah. Hidup ni dunia sabar kan. Betul. Cik Syah macam apa lagi pesanan Cik Syah kepada luar sana nak ceburi dalam jadi driver lori ni. Bagi saya yang mana-mana yang baru nak berkecimpung dalam dunia pemotoran, pemanduan lori besar ni, tanker bezakan antara lori dengan kereta. Kereta kita boleh bawa laju, tapi lori ni tak boleh bawa laju. Dan kita banyak kena alert benda-benda kecil, motosikal, kereta. Tetapi kita banyak black spot. Kena hati-hati lah kan. Kadang-kadang diorang ni masuk je. Kadang-kadang kita jarak kita dengan kereta depan terlalu hampir. Kadang-kadang kita nak break, makan masa juga kan. Ni lori, bukannya kereta ada disc brake. Kadang-kadang kita pakai brake angin kan. Kalau kadang-kadang brake angin drop, macam mana kita nak kawal lori ni daripada dapat pula turun bukit kan. Jadi macam mana kita nak kawal dia? Lori ni payah sikit. Dia macam kuda liar lah. Kita nak macam mana kita nak handle dia kan. Biasanya akan kita attack
bahu jalan lah, bahu jalan yang berumput untuk memastikan lori ini berhenti. Ah, Biasanya lah railing tu memang beza lah. Memang akan jadi makanan lah. Ah, Macam mana tengok orang lain bila brake dah tak ada, brake angin dah tak ada, macam mana apa dia buat, dia akan rempuh lah. Kita tak boleh buat apa. Itulah apa masalah kita sebagai pemandu lori. Terima kasih Cik Syah kerana ni sama-sama saya harap semua memahami lah, kami yang bawa lori besar ni jagalah jarak, janganlah terlalu rapat dengan kami tak nampak black spot ni banyak. Kadang-kadang ada motosikal, ada kadang-kadang ada kereta kat tepi kan, kita tak nampak. Jadi tolong bunyikan horn ke, menunjukkan kehadiran anda berada dekat dengan kami kan. Itu je lah. Okey, itu sajalah podcast kita pada hari ini. Jumpa lagi di lain-lain waktu yang lain. Okey, taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Cik Syah. Terima kasih kerana sudi hadir dalam podcast kita pada hari ini. Sama-sama.